Assalamualaikum guys. So, topik kali ni ibadah khusus maksiat. Sebenarnya tuan-tuan puan kan, kalau kita lihat seperti yang saya dah terangkan dalam video sebelum ini kan, binatang pun buat ibadah juga kan, malaikat buat ibadah juga kan. Semua binatang, pokok, matahari, angin, awan dan sebagainya semuanya bertasbih, berzikir kan, mengingati Allah kan. So cerita dia dalam hal tersebut kan, kalau anda lihat kan, ibadah tahap binatang tu adalah makan, minum, tidur kan, berhubungan dan sebagainya kan. Kalau di tahap malaikat pula adalah dalam bentuk ritual lah kan, ibadah-ibadah bentuk ritual kan, mengaji, pergi solat kan dan sebagainya. Ibadah manusia pula dia atas lagi pasal dia berhubungan kan, bantu-membantu dan sebagainya kan. Kemudian ibadah Nabi pula adalah bila dia menyebarkan syiar Islam. Itu tugas dan tanggungjawab Nabi lah kan. Dan kalau kita nak buat ibadah yang tahap tertinggi ialah kita untuk menyampaikan lah tuan-tuan puan, untuk mengembangkan syiar Islam. So ibadah ni dia perlukan dua perkara lah kan. Satu, ia perlu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu je dia punya cerita. InsyaAllah amalan tu akan diterima oleh Allah SWT, insyaAllah kan. So cerita dia, apa dia maksiat? Maksiat ni adalah yang sebalik daripada ibadah lah, yang berlawanan dengan ibadah. Cerita dia kalau benda-benda tu yang kita buat, contohnya kita melakukan hubungan seks terlarang kan, dia jatuh maksiat lah tuan-tuan puan kan. Kalau kita berbohong dan tidak bercakap benar, dia jatuh maksiat lah tu kan. So benda-benda yang kita buat walaupun lillahi ta'ala, tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya kalau kita buat benda tu di luar syariat, dia akan jadi maksiat lah tuan-tuan puan, dia akan jadi dosa kan. So cerita dia tuan-tuan puan, kita sebagai seorang Islam, dia adalah satu rangkuman yang menutup ciri dia syariat tu. Maksudnya kan, kita kena duduk dalam syariat. Sekiranya anda solat zuhur 4 rakaat kan, siap dengan rukuk, siap dengan semua rukun-rukunnya kan, itu dalam syariat. So tak ada masalah lah, ini duduk dalam ibadah kan. Tapi kalau anda nak tambah pula lebih dari 4 rakaat, jadi 8 rakaat, jadi 10 rakaat, atau nak kurangkan jadi 1 rakaat, atau kurangkan tak pergi solat langsung, dia jatuh dalam maksiat lah tuan-tuan puan. Sebab dalam Islam dia ada hukum hakam syariat yang tertutup ciri dia kan. Kita duduk je dalam hukuman tu kan, iaitu ikut perintah Allah. Itulah dalam hukuman ibadah yang dibenarkan, yang disyariatkan pada kita kan tuan-tuan. So itulah beza dia. Alright, semoga dapat sesuatu hari ni kan. Wallahualam. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.